Projek My Genome kini sedang merekrut rakyat Malaysia yang sihat berusia 18 tahun ke atas tanpa penyakit seperti diabetes atau kardiovaskular. Penyertaan terbuka kepada semua jantina dan etnik. Pasukan kami menjelajah ke seluruh negara untuk pengambilan darah dan mendapatkan persetujuan bagi penyelidikan genomik. Sertai kami dan ketahui lebih lanjut di laman web mygenome.gov.my. Aliran kerja My Genome bermula dengan pengambilan sampel peserta yang dikendalikan oleh NIH dan disimpan di biobank. Proses seterusnya termasuk pengekstrakan DNA, kawalan kualiti, penjujukan dan analisis data dijalankan oleh MGVI NIBM bagi memastikan ketepatan dan piawaian terpelihara. Data genom yang telah diproses disimpan secara selamat dalam pangkalan data My Genome. Sampel darah My Genome disimpan dengan selamat di biobank Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tiup khas dan peti sejuk ultra rendah bersuhu negatif 80 darjah Celsius. Sampel ini kemudian dihantar ke MGVI untuk diproses. Di MGVI, DNA diekstrak secara automatik di makmal berteknologi tinggi. Setiap sampel diberi ID unik dan melalui pemeriksaan kualiti bagi memastikan jumlah dan kualiti DNA mencukupi sebelum penjujukan. Di makmal terkawal MGVI, saintis terlatih menggunakan sistem automasi canggih untuk menyediakan perpustakaan DNA, memproses sehingga 96 sampel dalam satu pusingan. Penjujukan dilakukan dengan penjujuk berkapasiti tinggi yang mampu memproses 120 sampel dalam tempoh 48 jam. Data genom yang terhasil dianalisis di Pusat Pengkomputeran Genom MGVI menggunakan sistem berprestasi tinggi yang mengendalikan sehingga 5 petabyte data. Segala analisis dijalankan dalam persekitaran digital yang selamat menyokong kemajuan perubatan jitu di Malaysia. My Genome ialah inisiatif penjujukan genom keseluruhan berskala besar yang pertama di Malaysia, mewakili kepelbagaian negara kita. Dengan sasaran menjujuk 10,000 genom daripada pelbagai etnik, kami akan dapat membangunkan asas genomik yang penting untuk pembangunan farmasutikal dan perubatan jitu. Projek ini bukan sahaja memajukan penyelidikan tetapi juga mengukuhkan kerjasama melalui kolaborasi awam dan swasta. Dengan melabur dalam bakat tempatan dan teknologi canggih, kami membina keupayaan negara dalam bidang perubatan terarah genomik. My Genome menjadi pemangkin inovasi, memastikan Malaysia memainkan peranan utama dalam masa depan genomik global dan kemajuan penjagaan kesihatan. My Genome ialah inisiatif strategik yang akan merevolusikan sistem penjagaan kesihatan Malaysia. Dengan memahami susunan genetik unik penduduk kita, kita dapat bergerak ke arah perubatan jitu dengan menyediakan diagnosis yang lebih tepat, rawatan yang disasarkan dan strategi penjagaan penyakit yang lebih berkesan. Projek ini amat penting dalam memastikan keselamatan dan keseimbangan kesihatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Dengan tabik urus yang kukuh dan pengurusan data yang selamat, My Genome akan menyediakan genom rujukan nasional, membimbing penyelidik perubatan serta dasar masa hadapan. Inilah komitmen kami ke arah Malaysia yang lebih sihat dan berdaya tahan. Malaysia kini setanding dengan negara maju dengan genom rujukan sendiri, mencerminkan kepelbagaian dan kekuatan rakyat kita. Ini langkah penting ke arah kesihatan awam yang lebih jitu dan masa depan yang lebih sihat. My Genome, our diversity, our genes, our future.